Kalau Tak. dah. 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 Tutup kamera. Okay. Tutup dulu kamera. Okay. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir ke webinar kami yang bertajuk saya, Nur Nazia binti dua lagi rakan saya, Nurul Izzah dan Siti Nur Fazrin akan mengupas beberapa isu penting berkaitan penguasaan bahasa di peringkat awal pendidikan. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa pengantara utama dalam sistem pendidikan di dalam negara kita. Namun, masih terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam menguasainya. Webinar ini akan membincangkan 4 isu utama, iaitu kesalahan sebutan dan intonasi, kesalahan penggunaan kata ganti nama dan kata tugas, dan penggunaan dialek. Mulakan dengan isu yang pertama. Okay. Slide yang seterusnya. Okay. Isu pertama kita akan membincang mengenai kesalahan sebutan dan intonasi. Pertama sekali, mari kita fahami apakah maksud sebutan dan intonasi itu sendiri. Sebutan merujuk kepada cara kita menyebut atau mengucapkan sesuatu perkataan, dan intonasi pula ialah ialah naik dan turun nada suara ketika bercakap. Sama ada kita sedang bertanya, memberi arahan, menzahirkan emosi atau menyampaikan cerita. Ibarat melodi dan bahasa lah boleh dikatakan. Intonasi memberi jiwa kepada apa yang kita ucapkan. Namun begitu, dapat dilihat dalam kalangan kanak-kanak di zaman sekarang, kita sering mendengar mereka menyebut perkataan kesalahan bahasa seperti menyebut tidak, nak pergi, atau menyampaikan ayat seperti saya makan nasi dalam nada yang mendatar seperti robot, tanpa intonasi dan tanpa perasaan. Saya ajak kita semua yang berada dalam webinar ni, cuba kita sama-sama baca ayat ni. Saya makan nasi. Okey, sekarang bayangkan pula anda marah, ucapkan ayat yang sama dengan nada yang marah. Jadi, nampak tak bagaimana intonasi ni boleh mengubah rasa dan makna. Jadi, ia menunjukkan bahawa intonasi ni memainkan peranan yang penting untuk memastikan komunikasi ni dapat dijalankan dengan baiklah dan dengan lancar. Dan antara punca-punca kesalahan sebutan dan intonasi adalah pengaruh daripada persekitaran, terutamanya ahli keluarga. Kanak-kanak ni ialah peniru semula jadi, seperti yang kita tahu. Mereka ni dilahirkan dalam keadaan yang masih suci. Kata pepatah Inggeris, children see, children do. Jika ibu bapa atau penjaga bertutur menggunakan logat, dialek atau bahasa rojak secara berterusan, maka anak-anak akan terus menirunya tanpa mereka sedari. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni mereka ibaratkan putih. Jadi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka nampak, mereka akan ikut. Okay. Punca yang kedua pula adalah
kurangnya pendedahan kepada bahasa standard yang betul. Dalam era digital ini, kanak-kanak banyak terdedah kepada pelbagai kandungan hiburan di media sosial dan YouTube. Malangnya, tidak semua kandungan ini menggunakan Melayu standard. Terdapat kajian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh dan rakan-rakannya pada tahun 2021 menunjukkan hanya 3 daripada 10 video paling popular untuk kanak-kanak prasekolah menggunakan sebutan yang betul secara konsisten. Jadi di sini menunjukkan bahawa pembikin video atau pembuat video juga perlulah memastikan bahasa-bahasa yang digunakan adalah bersesuaian untuk tumbuhbesaran kanak-kanak. Dan punca yang ketiga adalah kanak-kanak masih belum mahir membezakan fungsi-fungsi ayat. Mereka tidak dapat mengenal pasti bila untuk menaikkan nada atau menurunkan nada. Menaikkan nada ni adalah apabila bertanya dan menurunkan nada ni pula apabila untuk membuat kenyataan. Ini adalah satu kemahiran yang sangat-sangat penting dan perlu diajar dan diasah. Bukannya sesuatu perkara yang akan berlaku secara automatik. Jadinya pihak sekeliling perlulah peka mengenai perkara tersebut supaya kanak-kanak ni dapat mengenal pasti cara untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Dan apakah kesannya terhadap pembelajaran? Mungkin ada yang menganggap perkara ini adalah remeh, macam yelah intonasi dan bahasa tidak akan mendatangkan apa-apa keburukan. Tapi sebenarnya kesalahan kecil ni memberi kesan yang besar kepada perkembangan bahasa dan pembelajaran secara keseluruhan. Pertama, ia boleh menyebabkan salah faham dan dalam komunikasi sebagai contoh. Kalau ada seorang kanak-kanak ni dia berkata, cikgu datang tanpa intonasi tanya ataupun kita tahu sama ada dia ni sebenarnya tengah buat kenyataan ataupun sesuatu yang penting. Jadi di situ akan berlakunya perselisihan faham. Okay, yang kedua, ia boleh menjejaskan kemahiran membaca dan menulis mereka. Kanak-kanak yang tidak biasa dengan bunyi dan irama bahasa akan sukar untuk memahami struktur ayat, mengeja atau menyampaikan makna dengan tepat secara bertulis. Jadinya bila mereka mendengar arahan ataupun semasa berada di dalam kelas, katakanlah sebagai contoh, cikgu suruh mengeja ayam tapi dia tak memahami bunyi dan irama tersebut. Jadi ini akan menyukarkan mereka untuk mengeja perkataan tersebut. Dan yang ketiga, tabiat ini boleh berkekalan dan sangat sukar untuk diperbetulkan apabila mereka semakin meningkat usia. Seperti yang kita tahu, lidah yang terbiasa sukar untuk diluntur. Sebab itu penting untuk memperbetulkan sebutan tu sejak daripada awal lagi. Ini boleh diibaratkan macam belentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi bagi perkara ini perlu diatasi daripada awal lagi. Sekiranya kita nampak anak-anak kita tu sebut perkataan dengan pelat, kita boleh ubah daripada awal. Gitu. Jadi daripada masalah-masalah yang kita hadapi ni, apa yang kita boleh lakukan? Apakah cadangan penyelesaiannya? Pertama sekali, guru dan ibu bapa mestilah menjadi model bahasa yang baik, di mana mereka menggunakan bahasa Melayu standard semasa berinteraksi dengan anak-anak. Biar mereka dengar sebutan yang betul setiap hari, kerana pendengaran ialah pintu pertama pada pembelajaran bahasa. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang menyeronokkan. Aktiviti seperti nyanyian, bercerita, bermain peranan dan sajak adalah sangat berkesan dalam melatih intonasi. Contohnya dalam lagu Kepala Lutut Kaki. Kanak-kanak secara tidak langsung mempelajari rumah dan naik turun suara. Daripada situ bukan sahaja dapat mempelajari bahasa, tetapi dapat meningkatkan perkembangan fizikal mereka dan secara tidak langsung mereka dapat mengenal tentang tubuh badan mereka. Yang ketiga, menyediakan sumber pembelajaran yang berkualiti. Pilih rancangan TV atau video yang menggunakan bahasa yang betul seperti Upin Ipin dan Didi and Friends, atau saluran pendidikan. Aplikasi seperti KPM E-Didik, Dunia Si Kecil atau Marble Kids juga sangat membantu dengan bimbingan
orang yang sepatutnya seperti ibu bapa ataupun guru. Dan yang keempat, melakukan aktiviti sebutan berulang seperti latih sebut bunyi awal atau mimik suara haiwan untuk memupuk keseronokan dalam belajar. Seperti yang kita tahu, kanak-kanak ni kanak-kanak di peringkat awal ni kita tidak boleh memberikan apa-apa sebarang tekanan pembelajaran supaya kanak-kanak ni sendiri berasa belajar ni adalah suatu perkara yang menyeronokkan. Sekiranya kita pressure mereka ataupun memberi tekanan kepada mereka untuk menyebut perkataan tersebut tanpa melakukan apa-apa aktiviti menarik, ini akan menimbulkan perasaan tidak seronok semasa belajar. Kajian pernah terdapat sebuah kajian yang dilakukan oleh Kamarul Zaman dan rakan-rakan pada tahun 2020 membuktikan bahawa kanak-kanak ni akan lebih cepat menguasai sebutan yang betul bila aktiviti yang dilakukan tu melibatkan pergerakan dan juga permainan. Jadinya saya boleh simpulkan bagi isu ini adalah sebutan dan intonasi bukan sekadar soal betul atau salah, tetapi tentang bagaimana kanak-kanak tu belajar untuk berfikir, berinteraksi dan menyampaikan emosi mereka dengan berkesan. Sebutan yang betul menjadikan bahasa indah, manakala intonasi yang betul pula menjadikan bahasa hidup. Sebagai guru dan penjaga, marilah kita tidak hanya menekankan apa yang disebut, tetapi juga bagaimana cara ia disebut dengan betul. Kerana dalam dunia komunikasi bukan hanya kata-kata yang penting, tetapi bagaimana ia disampaikan. Jadi untuk isu yang pertama itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya akan teruskan kepada isu yang keempat. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Izzah dan Nazla atas perkongsian sebentar tadi. Jadi sekarang saya akan teruskan dengan isu yang terakhir dalam sesi webinar kita, iaitu berkenaan dengan penggunaan dialek dalam kanak-kanak, dalam kalangan kanak-kanak. Saudara dan saudari yang saya hormati, dialek ialah cara pertuturan yang berbeza mengikut negeri atau daerah. Di Malaysia, kita ada pelbagai dialek seperti dialek Kelantan, dialek Kedah, Sabah, Sarawak dan banyak lagi. Dialek ini sebenarnya adalah sebahagian daripada budaya dan identiti masyarakat kita dan ianya tidak salah. Namun, dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, kita perlu beri perhatian kepada penggunaan bahasa Melayu standard, iaitu bahasa yang digunakan secara rasmi dalam sistem pendidikan kita. Masalah ini mula timbul apabila kanak-kanak terlalu biasa menggunakan sehingga mereka sukar untuk menguasai bahasa Melayu standard dengan baik. Contoh berikut adalah beberapa kesalahan penggunaan dialek oleh kanak-kanak. Contohnya, mu nak gapo, yang sepatutnya dalam bahasa Melayu standard, awak nak apa. Dan yang kedua, dalam dialek Sarawak, kamek si pandai, dan sepatutnya dalam bahasa Melayu standard, saya tak pandai. Contoh yang terakhir adalah dalam bahasa Kedah, iaitu hang nak pi mana, dan sepatutnya dalam bahasa Melayu standard, iaitu awak nak pergi mana. Jadi apakah yang menyebabkan perkara ini berlaku? Antara punca penggunaan dialek yang meluas dalam kalangan kanak-kanak ini adalah seperti yang berikut. Pertama adalah disebabkan oleh persekitaran di rumah, iaitu terdapat ramai ibu bapa yang menggunakan dialek ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Oleh itu, anak-anak tersebut dan membiasakan diri dengan dialek itu sejak kecil lagi. Yang kedua, kurang pendedahan kepada bahasa Melayu standard. Jika kanak-kanak jarang menonton rancangan pendidikan atau dibacakan buku cerita dalam bahasa standard, terbiasa mendengar atau menggunakan bahasa yang betul. Yang ketiga pula, disebabkan pengaruh rakan sebaya, iaitu kanak-kanak mudah meniru cara percakapan rakan mereka. Iaitu jika rakan mereka bercakap dalam dialek, mereka juga akan terikut-ikut. Yang keempat pula, disebabkan tiada penegasan di sekolah, iaitu kadang-kadang guru tidak menegur penggunaan dialek, anggapan ia sesuatu yang biasa dan tidak mengganggu dan menyebabkan kanak-kanak terbiasa menggunakan dialek di sekolah. Seterusnya, apakah kesan penggunaan dialek ini terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak? Yang pertama adalah menyebabkan kanak-kanak sukar menyesuaikan diri dalam bilik darjah, iaitu apabila ke prasekolah atau sekolah rendah, kanak-kanak mudah tidak memahami, mungkin tidak memahami arahan guru yang menggunakan bahasa Melayu standard. Yang kedua pula adalah kesannya menyebabkan kanak-kanak melakukan kesalahan dalam pembinaan ayat, iaitu struktur ayat dalam dialek berbeza daripada bahasa standard. Dan jika dibiarkan, kanak-kanak mungkin akan menulis dan membaca dengan struktur yang salah. Yang ketiga, iaitu akan menyebabkan kanak-kanak itu kurang berkeyakinan untuk bercakap dalam bahasa Melayu standard, iaitu kerana mereka akan rasa janggal dan tidak yakin kerana jarang menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian. Yang keempat, kemahiran bahasa mereka juga akan terganggu jika mereka sering menggunakan bahasa dialek. Ini termasuk kesalahan dalam sebutan tata bahasa dan juga kosakata. Akhirnya akan memberi kesan kepada keseluruhan kemahiran bahasa kanak-kanak. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, apakah cadangan yang boleh kita lakukan?
Antaranya adalah kita sebagai guru perlulah sentiasa menggunakan bahasa Melayu standard di dalam kelas. Hal ini kerana penting supaya kanak-kanak mendengar, meniru dan membiasakan diri dengan penggunaan ayat dan sebutan yang betul. Kerana kita ini merupakan role model kepada kanak-kanak. Yang kedua, kita juga boleh menggalakkan aktiviti bahasa. Contohnya, waktu bercerita, membaca bersama, nyanyian, drama pendek dan aktiviti permainan bahasa. Semua ini boleh membiasakan kanak-kanak semua ini boleh membantu membiasakan kanak-kanak dengan bahasa standard dalam suasana yang menyeronokkan. Yang ketiga pula, kita boleh mewujudkan sudut bahasa di kelas. Iaitu di sudut ini, kita boleh paparkan perkataan dalam dialek dan maksudnya dalam bahasa standard. Jadi dengan cara ini, kanak-kanak dapat membezakan penggunaan kedua-duanya antara penggunaan dialek dan bahasa Melayu standard. Yang keempat, ibu bapa juga perlu terlibat bagi menangani isu penggunaan dialek ini. Kerana ibu bapa memainkan peranan yang besar untuk mendidik anak mereka. Iaitu kita boleh mengajak ibu bapa untuk menyuruh ibu bapa untuk bercakap dengan anak-anak mereka menggunakan bahasa Melayu standard sekurang-kurangnya beberapa jam sehari. Seperti ketika makan bersama, waktu belajar ataupun sebelum tidur. Iaitu untuk membiasakan anak mereka. Yang kelima, kita juga boleh menggunakan bahasa bantu belajar yang menarik. Contohnya buku bergambar, video animasi dan kad imbas yang menggunakan bahasa Melayu standard. Hal ini supaya dapat menarik minat kanak-kanak dan menjadikan pembelajaran bahasa lebih menyeronokkan. Dan sudah pasti mereka akan lebih berminat untuk mempelajari berkaitan bahasa Melayu standard. Jadi setelah diteliti dan ditelusuri sehingga ke akar umbi, kita dapat merumuskan bahawa terdapat 4 isu yang penting sering berlaku dalam penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak. Iaitu antara kesalahan sebutan dan intonasi yang boleh menjejaskan pemahaman dan penyampaian makna. Yang kedua adalah kesalahan penggunaan kata ganti nama dan kata tugas yang mengganggu pembinaan ayat yang betul. Yang ketiga pula ialah berkaitan isu pertukaran dan percampuran kod yang menyebabkan kekeliruan dan kurang keyakinan untuk menggunakan satu bahasa secara menyeluruh. Dan isu yang terakhir adalah penggunaan dialek secara meluas yang boleh mengganggu pembelajaran bahasa Melayu standard kanak-kanak. Walaupun isu-isu ini sering berlaku, namun kita sebagai guru dan ibu bapa perlu memainkan peranan penting supaya dapat membantu kanak-kanak menguasai bahasa dengan betul kerana ia bukan sahaja memberi kesan kepada komunikasi harian tetapi juga kepada keseluruhan pembelajaran mereka di prasekolah, sekolah rendah dan seterusnya. Jadi marilah kita bersama-sama menyokong perkembangan bahasa kanak-kanak dengan mewujudkan persekitaran yang kondusif, menyediakan bahan yang sesuai dan menjadi contoh dalam penggunaan bahasa Melayu standard setiap hari. Jadi sekian sahaja pembentangan daripada kami bertiga. Terima kasih atas perhatian semua. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk kita semua dalam mendidik generasi yang fasih, yakin dan berkemahiran dalam bahasa ibunda mereka sendiri. Tetapi sebelum saya menutup perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membuka sesi soal jawab kepada penonton kita. Baiklah, saya ada soalan untuk pembentang pertama tentang kesalahan sebutan dan intonasi. Soalannya ialah, mengapakah kanak-kanak sering mengalami kesalahan dalam sebutan dan intonasi walaupun dalam kelas?
Sangat menjawab. Baiklah, soalan kedua saya ialah berkenaan dengan isu kedua iaitu kesalahan kata ganti nama dan kata tugas. Okay, soalannya ialah bagaimana kesalahan penggunaan kata ganti nama dan kata tugas boleh memberi kesan kepada perkembangan tata bahasa kanak-kanak. Baiklah, terima kasih atas soalannya Dayangku Safira. Okey, jadi kesalahan dalam penggunaan kata ganti struktur ayat dan kefahaman keseluruhan mesej yang disampaikan oleh kanak-kanak. Apabila kata ganti seperti saya, dia atau kami digunakan secara tidak tepat, ia boleh menimbulkan kekeliruan seperti subjek atau objek dalam sesuatu ayat. Begitu juga dengan kata tugas seperti di, ke atau dari. Jika tersalah guna, ayat akan tidak gramatis dan sukar difahami. Kesalahan ini jika tidak dibetulkan sejak awal boleh menjadikan kebiasaan yang sukar dibuang sekaligus menjejaskan kemahiran menulis dan menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menggunakan ayat dengan betul. Kesalahan ini jika oleh itu pembetulan secara berterusan melalui bimbingan lembut, aktiviti bermain bahasa dan penggunaan contoh dalam konteks sebenar amat penting untuk memperkukuh asas tata bahasa mereka. Adakah saya menjawab soalan anda? Terima kasih, sangat menjawab. Baiklah, untuk soalan ketiga pula, soalan saya berkaitan dengan pertukaran dan percampuran kod. Okey, soalannya berbunyi, adakah wajar membenarkan kanak-kanak menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi dalam fasa awal perkembangan bahasa? Hebat jawapan. So, untuk soalan yang terakhir, saya nak tanya pasal penggunaan dialek. Soalannya berbunyi, bagaimana guru boleh membantu kanak-kanak yang terbiasa dengan dialek tempatan untuk menguasai bahasa Melayu standard tanpa menjejaskan identiti mereka? Baiklah. Untuk soalan anda sebentar tadi, sebagaimana kita tahu, guru memainkan peranan penting dalam membantu kanak-kanak beralih daripada penggunaan dialek kepada bahasa Melayu standard secara berhemah dan inklusif. Jadi pendekatan terbaik ialah dengan menghargai kepelbagaian bahasa yang dibawa oleh murid. Tetapi dalam masa yang sama, membimbing mereka menggunakan bahasa standard dalam konteks formal seperti di bilik darjah.
Guru telah menggunakan pendekatan seperti terjemahan kontekstual. Contohnya, jika murid menggunakan dialek, guru boleh mengulang kembali dalam bahasa Melayu baku sebagai contoh yang betul tanpa merendahkan dialek tersebut. Aktiviti seperti membaca kuat, bercerita dan main peranan juga dapat membantu kanak-kanak menyesuaikan diri dengan struktur dan sebetul standard. Dengan cara ini, murid tidak akan merasa malu dengan asal-usul mereka. Tetapi mereka tetap boleh menyesuaikan bahasa mengikut situasi dengan yakin. Adakah saya menjawab soalan Safira? Wih, sangat menjawab, sangat menjawab. Okay, sebab jawab soalan. Oh, ya itu saja, tak ada soalan lagi. Okay, baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada rakan saya Najla dan Izzah serta penonton kita pada hari ini iaitu Safira yang masih setia bersama kami dalam webinar ini. Sekian, terima kasih.